Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 14 Jun 2026 semalam petang kita balik kampung, dah malam tak perasan. Jadi hari ni kita baru nampak lah parit Jorak Ilahi. Paritnya dah dibersihkan. Terima kasih JPS kerana memberi giliran kepada kampung Parit Jorak Ilahi untuk dibersihkan paritnya. Alhamdulillah, lapang, air tu boleh terus ke sungai. Kita rasa mungkin dalam sehari dua lagi siaplah kerja-kerja mencuci parit ni. Kalau orang dulu panggil siang parit, macam siang ikan, siang parit. Tapi dulu buat gotong royong dah orang kampung. Sekarang sebab dah ada apa kata orang peruntukan daripada JPS, jadi orang kampung dah tak payah susah nak pergi apa tu turun parit ramai-ramai kan. Tapi seronok dulu ramai-ramai turun parit, siang parit, bawa cakar, bawa cangkul, bawa parang semua. Tapi tak apalah, itu dulu kan. Sekarang orang semua dah canggih kan, dah ada mesin apa semua. Okey, tak apalah. Okey, terima kasih JPS. Parit telah pun disiang. Dia dah bersihkan sampai pada rumah Atong lah. Ni Kobe-nya jenama Hitachi warna biru dicat biru Aduh, jenama Hitachi. Ni belum nampak semak samun ni. InsyaAllah lah, mungkin lagi 2-3 hari selesai lah sampai ke darat. Sebab bahagian darat pun ada suku daripadanya dah pun pakai parit batu. Jadi Kobe tak akan korek yang parit tanah je lah. Okey, sampai di sini saja InsyaAllah. Lepas ni bersih lah sini. Okey.